Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di Review Zone episod yang ke-11. Okey, jadi pada hari ini kita akan review satu lagi karya, iaitu karya tempatan kita lah kali ini, yang bertemakan kompilasi. Okey, hari ini kita bawakan sebuah karya yang bertajuk Fiksi Distopia. Okey, jadi dalam ni adalah kompilasi daripada pelukis-pelukis tanah air yang sangat terkenal lah, pelukis tempatan kita. Jadi tanpa buang masa, jom kita review. Alright gang, kembali lagi di Review Zone. Okey, kali ini kita akan mereview satu karya ataupun satu kompilasi, iaitu Fiksi Distopia. Okey, jadi ini adalah cover di bahagian depan. Kita boleh lihat dekat situ, koleksi Adversity, rare dan juga eksklusif. Dan ini adalah karya artis komik Kadogawa Gempak Stars lah. Dan ini adalah untuk bacaan 18 tahun dan ke atas sahaja. Okey, jom kita lihat dekat bahagian belakang. Jadi ini adalah antara artis yang terlibat, sebanyak 15 orang artis ataupun pelukis yang terlibat. Ini adalah pertama kali diterbitkan di dalam bahasa Melayu. Dan ini adalah terbitan daripada Kadogawa Gempak Stars. Dan harga dia RM49.90 bagi Semenanjung dan juga RM52.90 bagi Sabah dan Sarawak. Okey, jadi ini adalah span buku. Kita boleh lihat dekat situ ketebalannya. Okey, tak silap kita ketebalannya dalam sekitar 177 muka surat. Okey. Okey, tebal lah. Memang puas hati bila dipegang. Jadi mungkin ada yang tidak tahu bahawa ini adalah kompilasi daripada majalah Popcorn. Dekat sini ada 15 karya artis ataupun pelukis yang terlibat lah. Dan ada juga di bahagian komik ini ada yang berwarna dan juga ada yang hitam putih. Dan untuk versi majalah Popcorn itu dalam bahasa Inggeris, dan ini pula adalah sepenuhnya di dalam bahasa Melayu. Okey, sekarang kita akan cuba mereview kompilasi ini. Jadi ini adalah majalah Popcorn yang kita masukkan tadi lah, dekat situ. Dan ini adalah bahagian kandungan. Kita boleh lihat dekat situ semua tajuk disertakan dengan muka surat. Okey, ada 177 muka surat lah kesemuanya. Okey, ini adalah karya daripada pelukis yang pertama, iaitu Puppeta. Tengok, penuh colour, sangat terbaik visionnya. Okey, dan kita akan terus selak. Kita tak nak review semua lah kan. Okey, jadi ini adalah karya yang kedua, iaitu Hong Seng Hui, nama dia. Sangat terbaik lah. Jadi kita perasan untuk versi kompilasi ni memang dilukis dengan sangat terbaik lah, sangat berkualiti. Dan ini adalah red code. Kalau tak silap, dulu dia letak nama cicak dulu, kalau tak silap. Dia dah guna nama red code sekarang. Okey, dan kita akan pergi dekat bahagian pelukis yang seterusnya, iaitu Popia. Satu nama yang bukan asing lagi lah untuk pelukis di tanah air kita ni. Vision dia sangat cantik, visual dia sangat terbaik. Okey, dan ini semestinya anda kenal, ini adalah Puyo. Dan semestinya dia akan melukis satu genre yang seram lah, alien sikit kali ni. Okey, dan kita akan selak dekat bahagian pelukis yang seterusnya. Dan ini adalah karya dari pelukis Sko. Okey, terbaik. Boleh lihat dekat situ, walaupun colour dia monokrom macam tu. Okey, dan seterusnya adalah pelukis daripada Kenny Chua, yang buat Jingo tu kan. Tengok, sentiasa kemas, sentiasa terbaik dia punya stroke tu kan. Okey, dan seterusnya adalah Nislium. Bukan Slium. Ini adalah yang buat tu, yang buat Kawan Campus, Kane. Kane. Salah pelukis pula. Okey, jarang tengok Kane buat genre yang lain kan. Okey, dan ini adalah pelukis daripada Baba Chua. Okey, sama stroke macam Mobius kan. Ada influence daripada sana agaknya. Okey, dan seterusnya untuk pelukis yang lain. Dan ini adalah karya daripada Nizam Bacho. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat medium ataupun teknik yang diserlakan menerusi karya ini kan. Sangat terbaik, sangat unik. Dan ini adalah karya daripada Kaoru, seorang pelukis siri Maskerat Cinta kan. Dia memang kalau bab-bab cinta-cinta ni memang kemahiran beliau lah. Okey, dan karya yang seterusnya ialah karya daripada Tada. Okey, kita boleh lihat dekat situ betul-betul kuat influence anime ataupun manga lah
untuk stroke kali ini. Dan yang seterusnya adalah, okay, kita skip. Ini adalah karya daripada Slium. Yang buat cerita Utopia Hike tu. Dekat majalah Utopia dulu kan. Ni boleh tengok stroke dia. Okay, ini kuatlah pengaruh western ni. Sangat terbaik lah. Dan last kali but not least, iaitu karya daripada Zayn. Okay, dekat sini dia membawakan satu tema yang berkaitan zombie lah. Nanti boleh tengok kat situ. Alright. Jadi macam sudah melihat karya-karya daripada pelukis tanah air kita. Jadi ini adalah kompilasi yang sememangnya anda wajib miliki, terbaik. Okey, itu saja review daripada kami. Jadi bagi siapa yang berminat nak mendapatkan fiksi distopia ni, okey, dan kami dah semak, masih dijual secara online lagi lah. Boleh dekat Shopee, boleh juga dekat gempastas.com. Okey, dapatkan buku ni segera sebab ini sememangnya layak untuk kita jadikan sebagai koleksi kita lah. Okey semua, jumpa lagi di review akan datang. Bye. See you.